Yo, Assalamualaikum semua yang sedang menyaksikan Haikal Channel 2. Selamat datang ke Haikal Channel Award 2025 kali ini. So, penantian yang sudah lama, lebih berapa tahun saya tak ingat. Tapi untuk Haikal Channel Award ni, kita dah tak sabar. Siapakah pemenang untuk Haikal Channel Award 2025 kali ini? Jadi, kita tak tahulah siapa yang akan menang untuk Haikal Channel Award ni kan. So, tanpa berbual masa lagi, jom kita teruskan announcement yang pertama. Agak-agak siapa yang akan announcement untuk Haikal Channel Award nanti? Saksikan announcement yang pertama. Hai, nama saya Muhammad Faiz Izzauddin untuk kategori pengarah terbaik anime. Usamah Zaid Yassin untuk kategori lagu OST filem dan TV siri. Hanya Kamu. So, itulah dia announcement kita hari ini guys. So, announcement kita yang seterusnya. Okay, so untuk maklumat semua ya, kesemua undian yang korang undi tu telah diundi kepada korang semua yang masuk dalam borang Google untuk undi kan. Siapa tak suruh undi guys. Jadi kali ni Abang akan nak umumkan seterusnya. Announcement yang seterusnya. Umum pula. Announcement yang seterusnya. Kali ni announcement ni lain sikit, tapi tak tahu siapa ikat announcement yang seterusnya. Okay, let's go announcement yang seterusnya, yang kedua. Hai, nama saya Amza. Pada hari ini, saya ingin mengumumkan pemenang untuk kategori voice actor lelaki terbaik. Tak ada benda buruk boleh berlaku. Bukan kau tak jaga-jaga. Awak ingat lagi tak? Awak pernah confess dalam bas mini ni? Aku pun tak tahulah. Masuk tu, Mega Mantu. Jadi, pemenang voice actor lelaki terbaik jatuh kepada Abang Azman Zulkifli. Dan seterusnya, untuk kategori voice actor terbaik untuk perempuan, Pakai? Baru kau tahu. Nak senang ke pakai iris? Aku ada benda nak tanya ni. Apa dia? Masa kau pakai iris Sebenarnya saya makan kau. Aku akan kerjakan raksasa tu sampai di Haikal Channel Award jatuh kepada Kak Ida Rohayu. Yo, itulah dia announcement yang kedua. Thank you so much kepada announcement yang tadi. Dan seterusnya, okay, sekarang saya tengah duduk sekarang ni, saya tak tahu nak buat apa, macam pusing yang benda tempat sama je, tapi tak apalah untuk korang kan. Okay, announcement yang ketiga kali ni. So, sebelum kita nak pergi ke announcement yang ketiga kali ni, saya nak korang perlu subscribe ke channel tu dan klik butang bell. Apa-apa je, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni, okay. So, first kali, kenapa saya buat Haikal Channel Award ni untuk tahun 2025? Sekarang ni tahun 2026. So sebenarnya Haikal Channel Award ni adalah penilaian kesemua tahun lalu 2024 hingga 2025. Sebab apa? Kalau ikutkan ada Mega Mantu The Movie, kita ada DDM Fresh, lepas tu kita ada Dongeng Sang Kancil. Jadi kita nak gabungkan untuk tahun 2025, untuk tahun yang dah lama tu, gabungkan semula and then jadikan dia sebagai Anime Awards 2025. Tapi saya jadikan dia ialah Haikal Channel Award 2025. Digabungkan semua.
So tanpa lagi kita fikir panjang-panjang, jom kita pergi ke announcement yang ketiga. Let's go announcement yang ketiga. Dipersilakan. Hai, nama saya Meka. Saya dari channel Blade Sarek X. Dan kali ini saya akan membawakan pemenang untuk kategori voice actor anime Jepang. Yaitu adalah Natsuki, voice actor dari Tanjiro. Siapa yang suka Tanjiro, langsung aja berbahagia. Selanjutnya, untuk kategori dari movie animasi Malaysia yang paling gokil atau paling gempak pada tahun 2024 sampai tahun 2025. Adalah Agent Ali Movie 2. Selamat karena Ali saya hilang ingatan. Thank you kepada orang announcement kali ni. So inilah dia announcement yang ketiga. Satu pula saya hari ni. Okay. So untuk seterusnya untuk announcement yang keempat. Okay. Okay, announcement yang keempat ni saya tak tahulah siapa yang akan umumkan. Tak ada keluar lah. So untuk announcement yang keempat kali ni lain sikit daripada kali ni. So itulah announcement apa untuk untuk 4 kali ni. So jom saksikan announcement yang keempat. Announcement yang seterusnya yang keempat. Hai, nama saya Aini Lavendra. Untuk kategori animasi pendek, AniMY platform YouTube. Ini ada sebab sebenarnya kenapa aku tak pernah cerita pasal negeri kelahiran aku ni. Sebab aku duduk kat Kedah ni. Welcome to Ramen Spice Club. The first rule. Lagi aku tak cerita juga sebab aku macam rasa elok ke aku nak cerita. Macam ada tempat ni di sana-sana. Sumi Azli Animation. Untuk kategori Best Actor Harapan Terbaik, Dah, habis dah. Uncle Rizwan, boleh minta? Apa sebenarnya rancang? Fikirlah dahulu masak-masak. Kamu tidak perlu buat keputusan masa ini. Syafiq Isa untuk ejen bakar. So itulah dia announcement yang keempat untuk Haikal Channels Award 2025 kali ni. So next untuk announcement yang kelima kali ni, agak-agak siapa yang akan announcement yang kelima kali ni. Jadi kita tak tahulah siapakah announcement yang kelima ni lah. So sebelum kita nak pergi announcement, siapa yang dah baca komik best untuk komik anime, tak kisahlah Bowo Boy, Agent Ali. Okay, Agent Ali pun dah ada keluar. So korang perlu beli dekat link di profile. Saya sediakan semua support local anime komik-komik buatan Malaysia kita kali ni. Okay, so seterusnya kita pergi ke announcement yang kelima kali ni. Jom saksikan, dipersilakan announcement yang kelima. Hai, Assalamualaikum. It's me, Dar Express here. Bagi kategori animasi luar negara,
jatuh kepada Jumbo. Seterusnya bagi kategori TV siri anime paling gempak. Jatuh kepada panjang nama ni. Tapi mungkin semua orang tahu ni. The Fragrant Flower Blooms with Dignity. So itulah dia announcement yang kelima kali ini. Kali ni sangat menjambar ya. Memang ada 16 kategori naik kau, right? So dan seterusnya kita akan ke announcement yang seterusnya. Kali ni announcement yang ke berapa? Masuk yang ke-6. So let's go, kita pergi ke announcement yang ke-6. Tinggal 2 saja lagi announcement siapa yang akan menang dalam Icon Channel Award. Saksikan announcement yang ke-6. Let's go. Aloha, hey, Assalamualaikum. Saya Sifuddin. Untuk kategori TV siri terbaik 2023 dan 2025, pemenangnya adalah Boboiboy Galaxy Getah bahagian 3. Untuk kategori movie anime terbaik tahun 2022 dan 2024, pemenangnya adalah Mechabato the movie. Alright, so itulah dia announcement yang ke-6 kali ni. Alright, so next kali ni guys. So kali ni announcement yang ke-7 kali ni. Tinggal satu lagi announcement yang akan habiskan terus. Inilah dia announcement yang ke-7 yang bakal menantikan anda. So announcement yang ke-7 yang terakhir kali yang ke-7 kali ni. Jom let's go announcement yang ke-7 kali ni. Let's go. Siapakah announcement yang ke-7 kali ni? Let's go. Assalamualaikum. Hai, saya Syaf Reviews. Okey, untuk kategori voice actor terbaru. Jangan cakap kau sah dengan budak tu. Yang lain sah. Kenapa? Susah ke nak percaya? Sama je kalau orang dapat tahu kau. Sasarannya strategi. Lagi-lagi dengan jalan cuaca sekarang. Tujuan kita berkumpul ni nak belajar macam mana. Pemenangnya adalah Koyim Zamani. Untuk kategori movie anime terbaik, pemenangnya adalah K-pop Demon Hunters. So itulah dia announcement yang ke-7 kali ni, dan inilah dia announcement yang terakhir sekali. Okey, yang terakhir apa? Okey, announcement yang ke-8 kali ni. Saya tak tahu announcement yang ke-8 kali ni. So inilah dia. Siapakah
yang akan menang untuk Haikal Channels Award 2025. So saksikan announcement yang terakhir. Let's go. Hai, saya Roy. Saya buat konten dekat TikTok. Nama Roy. So untuk kategori movie paling keempat 2025, pemenangnya adalah So untuk awak putuskan siapa yang awak sebenarnya. Makin lama makin bahaya kerja kita ni. Apa yang dia buat tu adalah menyampaikan mesej kepada pihak. filem Blood Brothers Baranaga. So untuk kategori poster terbaik filem untuk 2025 pula adalah filem Ejrali Movie 2. Congratulations. So yeah. So itulah je ke-88 announcement dan 16 kategori yang terlibat dalam Haikal Channels Award 2025. So tanya kepada industri animasi Malaysia, Bobo Boy, Agent Ali, Upin Ipin dan macam-macam. Yang animasi baru tanya juga, yang animasi daripada platform YouTube tanya juga kepada semua kerana telah menjayakan untuk program video Haikal Channels Award kali ni. So ya, kita dah penghujung rancangan kali ni. Thank you semua yang menyokong Haikal Channel tu. Dah 10k subscriber, InsyaAllah 20k InsyaAllah on the way. Lepas tu TikTok InsyaAllah 10k InsyaAllah, doakanlah. So mungkin video Haikal Channel tu ni memang jarang upload video, so korang boleh je tengok dekat blog Haikal kali ni. So thank you semua pada cameraman saya Hamzah, sudi membuatkan saya video untuk Haikal Channel Award ni. Dan InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan buat Haikal Channel Award lagi tahun akan datang. Sebab ni 2 tahun sekali je kita buat. Sebab minggu ni kita tak ada animasi Malaysia kali ni, sebab kita lebih fokus untuk buat diri kita sendiri je, buat apa yang kita nak buat, konten. So boleh korang tengok video vlog saya, update video vlog. Kita nak buat konten inspirasi video Isa Isap. Ya, macam korang kenal lah Isa Isap kan. So InsyaAllah nantikan Haikal Channel Award 2 tahun nanti. Alright, jumpa lagi dalam Haikal Channel Award 2025 dan jumpa lagi dalam Haikal Channel 2. Peace yo. Assalamualaikum. Goodbye semua. Kami berada di Lalaport di bangunan TRX. Jumpa lagi.